Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Assalamualaikum geng. Selamat datang ke Koroy TV. Ini intro aku, simple je, biasa-biasa je. Kalau korang dah tengok video aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe tu ramai-ramai subscribe. Sebab apa? Subscribe tu tak kena bayar, free je, janganlah kedekut. Assalamualaikum geng. Hai, apa khabar geng? Semoga korang sihat selalu geng. Selamat berhujung minggu. Selamat berhuhuhuhu. Dan selamat menjumpa awet korang yang dah kahwin tu, jumpa skandal korang. Kantoi. Yang single tu lagi kesian. Okey, lupakan sekejap pasal cinta. Sebab cinta ni takkan pernah puas. Dan lelaki takkan pernah cukup. Alamak, terjujur. Okey geng, hari ni aku nak share korang satu video. Video yang baru viral. Tak adalah viral mana pun. Tapi video ni mampu berjaya mengambil aku punya perhatian untuk aku ulaskan apa yang aku nak ulaskan. Dan apakah video itu? Video ini adalah rakaman CCTV yang merakam detik-detik dalam masjid tu, di mana ada seorang jemaah yang nak pergi ke saf depan. Lepas tu terpijak jemaah yang tengah duduk, terpijak tangan. Lepas tu jemaah yang kena pijak tangan tu jadi hak. Dia mengamuk. Dia hentak orang yang pijak tu macam kena rasuk setan. Oh tidak. Sebab apa aku kata dia kena rasuk setan? Sebab dia membalas dendam, memukul orang yang pijak tangan dia tu bukan sekali, dua kali. Siap tendang kepala lagi. Haya. Tak boleh brain kan? Dalam masjid ni tak boleh brain kan? Aku bukan nak sembang kangkung ke, sembang sawi ke, sembang bendi ke. Jadi jom kita tengok rakaman CCTV itu. Kau dah tengok video tu? Sakit hati pula lebih-lebih. Kau dah pukul sekali, lepas tu kau tendang kepala pula. Itu kan masjid, bukan gelanggang. Dari apa yang aku tengok kat video tu, jemaah tu, aku tak nampak lah, tak jelas sama ada jemaah tu pakcik ke, brother ke apa. Tapi dari info yang aku dapat setelah aku selidik aku punya pengajian master PhD aku dekat Universiti Tadika Kemas, dan aku dapat tahu yang dipijak tangan dan yang memijak tangan itu adalah kedua-duanya adalah pakcik. Pakcik yang lepak masjid lah, takkan lepak kedai mesin kan. Jadi pendapat aku tentang video ni, benda ni tak wajar lah, tak seharusnya berlaku. Tak wajar? Kenapa tak wira? Tak sagah ke? Sekarang zaman baru, tak Myvi. Kalah Ferrari. Lupakan benda yang hamba tadi. Sebab apa aku kata tak wajar? Sebab dorang tu berada dekat dalam masjid. Jemaah tu berada dekat dalam masjid, tau. Dan yang pemijak tu pun bukan sengaja pijak, dia terpijak. Kalau nak cakap dia punya efek sekali ataupun spontan dia nak pukul orang tu lepas pijak tangan dia, sekali je lah. Ini dia nak tendang lagi kepala apa bagai. Itu kan kat masjid. Sepatutnya maafkan je lah kan. Bukan orang sengaja. Kalau sengaja tak apalah. Aku pun join tu pakcik. Kau jangan risau pakcik. Aku turun pakcik. Dan lepas kita tengok lelaki yang memijak tu dipukul, ada seorang jemaah yang tolong untuk leraikan benda tu. Dia merelaxkan pakcik yang menendang tu. Aku respect lah dekat orang tu. Sebab apa? Dia tak tengok saja. Orang yang macam ni yang kita kena jadikan teladan, jadikan contoh. Jadi lepas ni kalau ada benda apa-apa yang berlaku, jenayah ke apa, orang akan berani untuk halang benda tu. Tahu tak? So kemungkinan benda-benda yang tak ingin berlaku akan lebih tipis. Sebab ada orang yang macam jemaah tadi. Senang pun nak cakap. Tapi geng, aku bukanlah nak salahkan 100% kepada yang dipijak tu. Mungkin dia tengah ada dalam masalah kan. Maklumlah PKP ni, pandemik yang kita tengah alami sekarang, macam-macam masalah timbul dan macam-macam orang ada masalah. Jadi kita pun tak ada kat tempat pakcik tu. Kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin dia ada masalah hidup yang sangat serius. Bukan macam budak-budak sekarang. Kalah PUBG, kalah Mobile Legend, semua nak masalah, nak distress, nak dispros, nak crash, nak perus, nak pires. Lepas tu upload dekat YouTube. LM. Relax lah. Orang tengah fokus dengan kehidupan, kau boleh pising pasal game. Mati-mati aku ingat pemadam sekolah kau hilang. Jadi geng, aku pun tak nak cakap banyak-banyak. Kalau korang ada pandangan sendiri, korang boleh komen kat bawah macam biasa, okay? Apa-apa pun, aku gerak dulu. Assalamualaikum. Seram juga video tu kan. Baru terpijak tangan. Dengan kaki tangan dia bagi balik. Aku tak tahulah kalau terpijak benda lain. Tak flying kiss dapat.